Hari ini saya nak share satu mitos yang sering kita dengar, di mana durian dan juga kopi tak boleh bercampur sekali. Sampaikan sekarang ni dekat pasaran dah ada pun kopi 3-in-1 durian ini. Korang mungkin pernah terdengar ataupun terbaca di mana bila kita makan durian dan juga minum kopi pada masa yang sama boleh menyebabkan sesak nafas, pening dan juga sakit perut. Sampaikan boleh membawa maut. Betul ke? Pemahaman orang dulu kata kopi dan juga durian ni panas kalau dicampur sekali. Jadinya tak sesuai untuk badan. Orang-orang dulu selalu percaya benda ni sebab dia ikut pengalaman dan juga ilmu tradisional diorang. Mungkinlah kan sebab durian ni berat dan juga kopi tu kuat rasanya. Oh, kuat betul. Mungkin dia orang ingat tak sesuai untuk digabungkan kopi dan juga durian. Nice. Oh, berdasarkan research saya lah kan, tak ada pula lah penemuan saintifik yang mengatakan durian dan juga kopi ni tak boleh bercampur sekali ataupun boleh mengundang bahaya. Tapi itu research saya. Memang durian ni tinggi dengan kalori dan juga lemak. Dan juga ada satu lagi iaitu sulfur yang tinggi. Kopi pula tinggi dengan kafein. Tapi kalau makan sikit-sikit tu boleh lah kan? Mungkin buat setengah orang akan rasa berdebar, badan panas, kembung, tak selesa perut. Lebih-lebih lagi kalau korang ada masalah jantung dan juga gastrik. So, korang tidak disarankan untuk cuba dua campuran ni, okey? Untuk yang tak ada masalah kesihatan tu, boleh try gabungan kopi dan juga durian. Tetapi diingatkan, jangan berlebihan. Not bad.